mahu meneruskan untuk melakukan maksiat, Allahu Akbar, sangat rugi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berada di dalam bulan Rajab yang mana baginda Rasulullah memberikan amaran keras kepada kita agar kita tidak meneruskan dosa dan juga maksiat. Sebab apa? Siapa yang melakukan maksiat pada bulan Rajab, dosanya akan digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan bermakna kita boleh buat dosa dan juga maksiat pada bulan lain, tetapi Rasulullah nak kita betul-betul berlatih, bersedia meninggalkan maksiat sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Tolong tuan-tuan dan puan-puan, kita latih diri kita, kita jaga diri kita pada bulan Rajab. Kita tahu kita bukan orang yang soleh, sebab itu kita berdoa, Allahumma alhiqna ma'as salihin. Ya Allah, aku ni tak boleh jadi orang yang soleh mungkin, jahat sangat aku ni ya Allah, tapi boleh tak himpunkan aku bersama dengan orang yang soleh. Moga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk melawan nafsu kita, menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang baik, dan jauhkan diri daripada maksiat pada bulan Rajab ini. Moga Allah mudahkan segala urusan. Alhamdulillah. Jom berterima kasih kepada Allah.